رمضان 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 يا حبيب. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan, Ramadan Karim 1447 Hijri. Alhamdulillah, bila masuknya bulan Ramadan ini sudah pastinya kita semua berlumba-lumba untuk melakukan ibadah, kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan juga bulan yang sangat baik untuk kita melakukan ibadah kerana ganjarannya yang berlipat kali ganda. Namun apabila tiba bulan Ramadan, bagi wanita kita ada hari cuti yang kebiasaannya ada juga pada bulan-bulan yang lain. Jadi khususnya anak muda, soalan ini seringkali ditanya kepada kita, iaitu apakah amalan yang boleh wanita haid buat ketika bulan Ramadan. Jawapan ini saya nak berkongsi dengan anda semua yang saya ambil daripada petikan Irsyad Hukum Khas Ramadan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tahun 2019. Baik, berkenaan dengan amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid ketika bulan Ramadan, pertama yang boleh kita lakukan adalah banyakkan bersedekah. Seperti yang kita ketahui, amalan sedekah di dalam bulan Ramadan mempunyai ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam isu sedekah ini tidak disyaratkan seseorang itu suci daripada sebarang hadas. Justru seseorang wanita meskipun berada dalam keadaan haid masih boleh mendapatkan ganjaran pahala bersedekah ini di dalam bulan Ramadan dengan kadar yang termampu. Yang kedua, banyakkan doa dan zikir. Bagi orang perempuan yang haid, mereka digalakkan untuk membaca doa-doa dan juga zikir-zikir semasa berada di dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah seperti yang dianjurkan dalam sebuah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u?" Qala taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah yang patut aku berdoa? Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Engkau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku ya Allah." Doa ini kita boleh berdoa banyak kali lah. Yang ketiga, memberi makan orang yang berbuka. Boleh juga kepada orang yang dalam keadaan haid untuk memberikan makanan kepada mereka yang berbuka puasa. Hal ini perkara yang mendatangkan pahala yang besar kepada pelakunya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Maksudnya, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurang sedikit pun. Riwayat Tirmizi. Bahkan kata Imam Izzuddin Al-Aiz bin Abdul Salam dalam menjelaskan fadilat memberi makan kepada orang yang berpuasa, sesiapa yang memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa, sesiapa yang memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa dalam sepanjang tahun, maka dia akan mendapat pahala berpuasa selama setahun. Boleh rujuk dalam Maqasid As-Shaum Izzuddin Abdul Salam. Ini kerana setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendapat 10 ganjaran pahala seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Maksudnya, sesiapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya 10 ganjaran pahala.
surah Al-An'am ayat 160. Justru apabila seseorang itu memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat ganjaran pahala sebanyak 36 kali. Kemudian pahala tersebut digandakan kepada 10 kali bagi setiap satu. Maka keseluruhannya dia akan mendapat 360 ganjaran, dan ia merupakan jumlah hari dalam setahun mengikut kalender hijrah. Secara kesimpulannya, sebagai penutup, meskipun terdapat beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid, namun ini sama sekali tidak menafikan peluang kita untuk merebut pahala, untuk merebut ganjaran pahala yang disediakan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan terdapat juga amalan-amalan yang boleh dilakukan dalam keadaan haid sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua, memberikan kesungguhan kepada kita semua untuk melakukan ibadah. Itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.